Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, hari ni aku ada dekat satu tasik ni. Tasik ni kat belakang ni. Aku tengok kat belakang ni. Tempat ni tempat biasa aku menjala lah untuk selalunya aku cari anak-anak ikan kecil. Anak-anak ikan kecil untuk aruan. Selalunya anak ikan ni lah, anak ikan tempat sisik. So aku nak tengok macam mana ini ada tak ada. Dan ikan ketutu pun aku nak dapat kat sini juga. Jadi hari ni aku nak try game menjala. Kalau ada yang ikan kecil tu aku boleh bawa balik untuk aruan lah. Kalau dapat aruan tu lagi bagus lah. Kita tengok lah apa yang ada kan. Okay. So keadaan langit gelap gelap macam nak hujan. So barang semua dah ready. Jom kita lanjut. So tempat dia sebelahan dia. Ni pun tengok. Ni buka ni. Kena ikat pelik macam ni. Ni dua aku ikat lah. Kena ikat pelik. Nak pergi situ dia kena slow-slow supaya ikan tu tak lari lah. Kalau longkang tu ikan tu senang lari. Tu ada tu. Jom. Cepat tu itu abang punya. Yeah. Baik tak sangkut. Alah besar pula. Wow. 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 Tilapia ke Tilapia ni kita tak nak lah. Buang. Buang dah. Ya. Dia bang. Boleh tajam tak? Tilapia lah masuk. Lagi yang kecil. Campak. Licin. Tak ada dia. Tak ada. Buang. Wih, Bapa ni dia kat darat. Licin lah. Satu tu. Lanjut lah. Satu tu. Kita naik situ pula. Satu tu bang. Tilapia itu. Satu, dua, tiga. Naik. Lari balik kau. Ya. Tilapia tadi. Ba, boleh nak angkat buang dia. Orang angkat buang. Nak. Oi, musuh tu. Oi. Tilapia tak nak geng. Tilapia Wan tak makan. Stop dia. Itu aku dapat ikan ketutu pun itu kak. Dia bagian tempat dia bagian tepi-tepi lah. Tepi-tepi. Teping tu dia suka lah. Dia ada tekor gini ambil pun.
Anak, kamu lupa dah tu. Dia tak boleh nak nampak. Okey. Oi, tolong lah. Ija, tolong Ija. Ija, tolong. Ija, tolong. Eh. Oi, oi. Dah. Itu tadi. Itu tadi itu. Apa ya? Ni dekat sini. Tak nak ni. Ni anak dia. Lepas dia. Mana dah? Lanjut dulu. Dah. Yang ni. Saya nak campak boleh. Ni batu tu. Betul. Ini tak? Ini campak. Dia apa? Boleh berenang. Belah sini tak boleh lah. Belah sini tangkut. Ada batu. Mama ke sana bang. Sana kan banyak. Itu banyak. Lanjut tu lah. Tangkut lah. Tu lah. Cuma nampak. Ada nampak. Kan? Oh, sepat. Geng. Sepat ronggeng. Sepat ronggeng. Sepat dia boleh ambil ni. Jam pergi ambil bekas. Dalam bonet sepat. Ni sepat ronggeng. Tilapia. Tilapia ada ekor kecil tak nak lah. Tilapia kecil pun haruan nak makan lah. Dia rasa tempat dia ada duri lah kan. Jadi bulu makan ya. Sikit-sikit ni kan. Saya terlepas. Dia misi mencari ikan ketutu kalau ada. Kalau tak ada, sepat pun boleh lah. Sepat ni. Okay, lanjut tu. Okay, kita ambil air jap. Tak payah banyak. Sikit lagi. Banyak tu. Meh. Okey lah. Okey. Nak lepas ikan tu. Kita ambil ikan ni letak dalam ni. Sekejap. Wait. Oi. Bawa. Tunjuk bawah tu nanti. Okey, tak dalam. Dah. Cuba nak tusuk. Lanjut. Nah, pause. Pause. Nampak situ macam banyak tapi tak tahu tilapia ke apa.
Ya. Okay, geng, sangkut. Suruh hero turun jap. Sikit je. Sangkut ujung je. Nampak dia punya tu? Okay, dah. Naik. Pegang apa? Oh, okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Okay. Sekali tu je lah. Jom, tengok. Tilapia. Tilapia tu. Tilapia memang tengah banyak ni, geng. Ni. Semua dia baru lahir ni. Gen Z ni. Habis apa ikan-ikan tempat sisik semua habis. Sebab apa sebab ikan ni makan tau. Ikan ni memang dia makan benda tu. Tilapia ni memang ganas. Habis semua ikan dah bedal. Tak kira. Aku ada bedal lah. Okay, ni tengok ikan ni. So, kat sini kita tak boleh jalan lama-lama. Sebab tempat dia terhad. Kalau belah-belah sana tu, tilapia dengan bandaraya. Aku punya jala udang. Yang aku balas lah. Kalau aku jala juga, dapat. Memang boleh koyak lah. So, kita dapat sepak ronggeng ni okey lah. Sepak ronggeng. Beli-bela lah. Kalau besar ni kawan aku tak makan lagi lah. Sebab dia masih besar, masih ni dah besar kat ni. Kawan aku kecil ni. So macam ni kita lepas lah. So itu sajalah video aku untuk kali ni. Nantilah ada spot lain aku nak pergi. Kat sini memang aku nak ni je pun. Aku nak cari anak ikan saja. Tapi sebabkan tilapia banyak sangat. Tilapia memang bedalnya. Memang dia makan anak ikan tempat sisik tu. Nanti tempat lain lah. Okay, jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum.